Tutup. Siapa sangka benda yang kecil macam ni je korang ingat dia biasa-biasa kan. Tapi siapa yang tahu je tahu harga dia berapa. Aku tak boleh spill harga disebabkan bahaya pada owner. And then yang ini kalau korang boleh tengok, ini Mugen, rim Mugen. So yang ini original geng. Untuk Mugen ni kalau korang boleh tengok, kita boleh bezakan dari segi mata kasar untuk color lah. Kalau color kebiasaannya orang boleh repaint ataupun recon sebiji macam original. Tapi dia agak payah sikit lah. So ni adalah contoh rim Mugen MF10. Yang ni MF10, MF8 aku tak pasti. Tapi yang ini adalah original. Color dia pun korang dah boleh tengok berbeza. So dia padankan dengan calipers pun. Yang ini harga dia memang tak ada ubat lah. Kebiasaan macam aku sendiri, aku just pakai pintu besi balut kain kan. Sebab apa? Sebab risiko kadang-kadang budak buka ke apa kan. Tapi yang ini owner aku memang selut gila. Sini dekat sikit. Ini adalah pintu mall original fiber dan juga korang boleh tengok sendiri. Pintu fiber ni bukan calang-calang orang boleh jaga. Kenapa? Sebab dia salah satunya dia ringan dan juga dia ada risiko untuk crack ataupun pecah. So siapa yang pakai pintu carbon dia tahulah. So ini aku pun tak berani tutup. Dah buka, biarkan buka. Nanti pandai-pandai owner tutup lah. Tutup bang, saya jujur saya cakap tak berani. Tutup.